dan salam sejahtera. Kami daripada tim BPSSG Project membawa liputan khas Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah. Majlis ini diadakan bagi meraihkan murid-murid yang telah berjaya menamatkan bacaan Al-Quran serta memupuk kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran. Awal 7.20 pagi, murid-murid mula berkumpul di tapak perhimpunan sebelum bergerak ke lokasi masing-masing. Murid tahap 2 pula berkumpul di Dewan bagi mengikuti Majlis Khatam Al-Quran yang menjadi acara utama pada hari ini. Majlis diteruskan dengan bacaan zikir dan selawat, mewujudkan suasana yang tenang. Pada 8.30 pagi, Majlis Khatam Al-Quran bermula dengan bacaan ayat-ayat suci oleh murid-murid yang terlibat. Ini menjadi simbol kejayaan mereka menamatkan bacaan Al-Quran serta menjadi motivasi kepada murid lain untuk terus belajar membaca Al-Quran. Semua murid mengikuti bacaan Al-Quran dengan penuh khusyuk sebagai tanda kecintaan Al-Quran. Pada jam 9 pagi, majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan asnaf. Menjelang 11 pagi, semua warga dipuja berkumpul di dalam dewan. Teruskan dengan penyampaian duit raya kepada semua murid. Sumbangan ini membawa kegembiraan. Majlis ini bukan sahaja untuk merayakan murid, malah mengeratkan lagi ukhuwah dalam kalangan warga sekolah. Kami daripada TV PSSG Project melaporkan anda. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال.